Ekspedisi hutan seterusnya ke mana pula? Jom. Salam geng. So kali ini kita beraktiviti juga dekat tempat Dres lagi. Tapi yang penting kali ini kita orang ada tetamu undangan. Dah macam. Macam mana Jai? Okey dah sepanjang kat sini. Okey. Dah macam dah hari ni hari ketiga ya. Hari ketiga bersama Manet. Dia sebenarnya ada banyak aktiviti dia dengan Manet sebelum ni. So semalam saya dah bawa apa dah macam praktik motocross. So ini lagi nak praktikkan lah. Praktikal. So dah macam akan bawa kelek. Okey. Kita cuba bang. Hari ni sebenarnya masih dalam hari raya lagi So dah macam dia kira datang menziarahi rakan-rakan lah. Dan alalang dia datang ni, kita heret dia sekali beraktiviti bersama. Rindu kat macam ni. Harap Manet dengan Mak Min tunjuk ajar perjalanan ni. Bagi pertama kali off-road ni. Yang sebenar Jai, yang paling beginner Dan lah. Yang tunjuk ajar sebenar ni Dres, Fuan dengan Manet. Tiga orang ni kita dua beginner. InsyaAllah kita cuba. Okey, dan sambil tu Fuan akan test motor barunya. Baru buat malam tadi, baru siap malam tadi. Okey, jom. Okey, so jom mulakan perjalanan. Tapi itulah hari ni malam tadi hujan lebat. Lebat betul tengok ni, jalan basah licin betul ni. Dan ikutkan kita orang hampir-hampir nak cancel trip hari ni. Tapi dia kata tak apa, kita jalan juga, so kita try lah. So ni tetamu kita dah macam. Motor saya masih bawa VTM masih nak mencuba VTM. Perjalanan kali ni pun saya tak berapa rakam sangat. Pasal jalan ni kita lalu jalan yang sama, cuma kat depan sana nanti ada jalan yang berbeza. Kat situ baru kita rakam lagi lah. Dan walaupun dia jalan yang sama, tapi perjalanan ni panjang. Jadi bukan sepanjang jalan tu saya rakam tau. Saya hanya petik kamera kejap-kejap je lah. Okay. Kalau nak rakam sepanjang perjalanan berjam-jam pula jadinya kan. Ini rakam sekadar nak simpan untuk sebagai kenang-kenangan lah. Kenangan beraktiviti dengan kawan-kawan. Oh, jalan memang licin gila geng. Licin betul. Itulah saya tak faham sekarang ni dah bulan 4 dah tapi masih hujan lagi. Nampak cuaca sekarang dah tak menentu dah, tak macam dulu dah Patutnya kalau dulu bulan 4 ni musim panas. Pokok tumbang pokok tumbang. Ni nampak ni. Pokok yang tumbang ni pokok larah. Buah larah. So sayang lah, rugi lah. Pokok buah tumbang lah. Rindu sebenarnya nak ke hutan ni. Last ke hutan tu hari masa bulan puasa tu hari lah. Cuma bulan puasa kan. Bulan puasa ni nak lasak-lasak pun tak boleh lah. Masa tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Dan sekarang ni masih dalam bulan raya Aidilfitri. Cuma jangkaan saya video ni mungkin keluarnya lambat lah. Pasal saya ni sibuk sikit Tengoklah bila-bila ada masa untuk edit baru saya akan edit video ni. Dan macam biasalah video-video saya buat ni untuk disimpan sebagai kenang-kenangan lah. Terus terang saya cakap saya seronok betul kat tempat Dres ni. Anda tengok dia punya suasana jalan ni tu Memang tak dapat lah kat tempat lain ni.
Dan bilangan orang keluar masuk sini pun sangat terhad lah. Itu yang lagi best tu. Dari segi mencabar pun mencabar lah. Pasal trek ni ada macam-macam halangan halangan yang kita tak jangka. Contohnya duri-duri rotan, gaung. Gaung macam itu hari banet 2 biji motor jatuh gaung Itu pun mujur motor dia tersangkut dekat resam. Kalau tidak tu memang motor ni akan menjunam tu ke bawah. Dan banyak lagi halangan lain lah. Macam pokok-pokok tumbang, akar-akar kayu, batu-batu, lubang-lubang. Motor ni saya tak tahu kenapa dia asyik mati nak start tu payah sikit. Okey Jai, boleh jalan. So bagi dah macam jalan dulu Pasal sini dia ada batu, jadi tak boleh nak ambil lajak. Pasal berhenti dulu baru jalan balik. Okey, dah macam dah lepas, baru kita jalan. Itulah best motor-motor cross ni macam motor-motor Aveta VTM ni yang rim depan besar ni Bila jalan batu-batu ni kita boleh langgar je. Dia boleh langgar terus je. Itu antara kelebihan dia lah motor-motor cross Dia punya saiz diameter rim tu besar. Jadi dia boleh langgar macam tu je. Parang. Sandar jalan motor. Jatuh dah, lompat-lompat je kot. Halangan berduri. Inilah orang kata halangan-halangan yang tak dijangka. So motor terpaksa tumbang kan. Pasal nak buka tongkat tak boleh dia tak boleh pasal dia ada tebing jadi tongkat tu tak boleh nak buka lah. Aduh geng, sekali lagi VTM kecundang. Tak boleh nak start geng. Dia macam bateri tak kuat ke, motor starter tak kuat ke, saya tak pasti lah. Nampak tak? Starter kaki pun tak ada. Oh, tukang motor. Tengok, diorang patah balik tukang motor pula. Laju tu diorang ni. So geng, kita try pinjam bateri KLX sekejap lah. Okay, sambung semula perjalanan.
Macam steady. Boleh. Dah okey guys. Buat jalan ni. Okey. Okey. Apa khabar? Boleh start kau? Ya. Kalau nyiap Gostan hajar Motor dah ambil power Naik tu balik, naik ya. Satu, dua. Oi. Batuk lah balik. Batuk berat. Okey. Kenyang dah pacat. Makan darah sama macai. Dia kata darah daripada Pahang ni. Tak jumpa kat tempat lain ni. Dalam pahlawan. Kat lutut. Pacat tu bagi ni Cai. Apa? Naik motor ni. Naik je. Baguslah Cai bagi tali. Oh, tayar dah jam ah. Oh. Oh. Wah. Tengok sport rim dia tu. Mana? Belah lah tengok. Tanah penuh. Macam Virago ke heli. Ha? Macam Dari mana jual? Macam Virago. Heli Aku nak beli jugalah tayar macam ni. Jangan minta. Oh, pakai terminal. Siapa? Okay gang, so kita berhenti dulu kat Bukit Exhaust. Tu saya nak tunjuk. Nampak? Ini Aveta VTM. Dekat belakang ni dia ada bag. Bag ni dia bagi sekali kalau beli motor untuk letak dekat belakang ni. Dan dalam ni ada sesuatu. Jom kita buka. Ni geng. Apakah ia? Kita suruh dah Macai buka. Buka sikit Jai. Buka. Bukan madu, tapi air nira nipah. Kita jamuan raya kat atas ni lah. Okay, air nira nipah. So ada 5, okey lah 6 lah untuk kita seorang satu. Okay. So kita minum dulu. Mantap. Tapi kalau Deris simpan buat tuak ni lagi mantap ni. Boleh bawa mancing ni pergi dam. Berjual pergi joget. Kat atas gunung ni kita minum air ni. Air batu lah, air batu. Nira semua jadi kat tu. Memang sedap. Sejuk kan. Ni bukan air batu, ni memang nira dibekukan lah. Jadi Cina cokang balik. Wah, macam? Air mantap. Mantap. Air mantap. Pandai dia dah selalu minum lah. Salah satu benda fermentasi lah selain madu. Ada je. Niro. Niro ni fermentasi. Siap aum. So sepatut ada aktiviti lain ni. Tapi memandangkan Hujan. cuaca tak mengizinkan. Jadi kita orang kena ada pergi pendekkan perjalanan lah. So sampai sini kita orang nak tanam pokok keledang. Sempena kita menyahut lah sempena 100 juta program Jabatan Hutan. Penanaman So kita minta dah Macai Tamu kita. tetamu kita kali ini. Okey. Yang keberapa ni saya tanam? Plastik koyak. Plastik koyak. saya potong bawah je. Keledang ni tanam sampai torang sikit lah. Pasal pokok dia pun dia nak sampai entorang sikit. Open space. Sini potong ni biar. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup am. Cukup tak dalam tu Jai? Ke nak dalam lagi? Oh, jangan macam expert ni Durian. AR. Dia Okey.
Dia sebenarnya bukan pokok ni je tau. Sebenarnya banyak lagi pokok kat dalam hutan ni Idris tanam. Banyak. Salah satunya ni. Ni Idris tanam ni. Deh. Oh deh. Ni kau tanam kan? Mangga. Ada banyak air kat dalam. Idris tanam macam-macam. Getah. Letat. So nanti ni boleh panggil keledang dalam macam mana ni. Okey, sekian saja kita orang nak tahu yang aktiviti lain. So geng, hujan dah turun Dah turun. Buat pondok nanti mesti dia akan hujan. Hujan ni. So kita ikat kayu ni sini. Naik bulu gumur Dan. Belah sini rasanya tak perlu ikat lah. Kita dah macai dah untuk pegangkannya. Jangan nam. Okey, lautan ni macam ni. Geng, so daratan ni terlampau curam dan licin lah. So kita buat decide untuk terpaksa patah balik lah. Okay. Nak Cai pegang apa Cai? Pegang apa Cai? Dah lagi. Buat lemang. Buat lemah. Apa Cai? Ni serai kayu, ulam serai kayu. Oh, Tak sangka pula ada dalam hutan. Saya pun tak tahu asal usul dia mana. Kat rumah saya ada pokok ulam ni. boleh makan Cai? Boleh sangat. Saya minat. Rasa sikit Cai. Dia bau-bau serai sangat. Oh. Serai kayu. Rasa setengah orang panggil daun salam kan. Setengah orang panggil daun salam. So plan pertama cancel. Plan keluar sini pun cancel. Cancel. So tak tahu apa nak buat, kita orang meeting dulu. Apa-apa hal pun sambung aktiviti lain. Okey. Apa nak jadilah. Ini kira macam spontan je. Okay, destinasi pertama cancel, kedua pun cancel. Hujan turun balik. Nampak gaya yang ketiga pun kena cancel kot ni. Kalau gaya macam ni hujan dah ni. So geng, apa nak buat? Santai je lah kat sini. Hari dah hujan. Hujan balik So minta maaf Adam Macai. Kita punya 3 plan hari ni kita terpaksa cancel. Cuaca tak mengizinkan. Tak mengizinkan. Masa pun tak sesuai kan. Ya. Okay geng, so kita akan bergerak patah balik Kita akan bergerak balik. Tapi in case kalau ada aktiviti spontan, kita sambung semula lah. Okay. Pasal keadaan cuaca tak mengizinkan lah. Okay. So mari kita turun semula geng. Cuaca tak mengizinkan. Okay, jadi saya nak tutup dulu rakaman. Kita sambung kemudian Tarik je. Ni dia punya getah, dia keluar sendiri. Oh. Ori lah, kemenyan ori. Kemenyan ori. Ni lah getah dia. Basah sikit lah. Basah. Dah bau lah. Ada? Bau? Ada bau? Bau? Bau. Ya. Kalau orang Melayu. So geng, sekarang ni kita buat aktiviti spontan Ni aktiviti tak rancang. Pasal ketiga-tiga tempat kita nak pergi tu semuanya tak jadi. Ni kata Banet terowong komunis. Lah geng. Ada lubang bawah tu. Nanti kita tanya diorang. Jom. Kita tengok ke mana mereka nak bawa. So macam mana Cai? Perjalanan menyeronokkan, pengalaman baru macam biasa.
Ui. Cantik geng. Dah terbayar dah penat tendang kawan. Saya rasa inilah dunia saya. Ini dunia saya. Bayar penat lelah. Tempat yang indah ada kat bawah sebenarnya, tapi diorang nak ragging saya, bully saya. Bawa ke atas. Ini sungai. Banet dekat dalam tu. Dia masuk bawah batu pergi ke depan. Okay, so jom. So geng, jom masuk. Kali ni saya bawa lampu suluh Nikon MH12 Pro. Air halus kuat tadi lubang apa? Lubang kumilis Memang betul lubang kumilis tu? Oh, dari dulu ni. Ya. Memang dah dari asal. Tu nampak ada macam ada terowong tu dekat bawah kan? Tapi dia tanah tu dah mendap dah. Oh, sampai keluar ke bawah tu. Lama lubang ni tak berhenti dia tu. Geng. Ni bukan habitat dia tu. So geng, lepas air terjun tu cakap dia ni boleh masuk ke dalam lagi.
Okey, so dah sampai kat luar dah Okay, so Cai, nama Cai pun dia dah nak bersiap sedia untuk gerak balik pasal sikit bah dia petang nanti ni. Dia buat Pahang. Kita jumpa di Pahang. balik ke Pahang. So Cai, sorry tak dapat luangkan masa banyak. Okey ni. Sikit. Seharian kita. Nama Cai dah 3 hari kat sini bersama Banet. Okey, so jumpa lagi Cai. InsyaAllah. Okey Cai. Oi, jumpa lagi. Jangan lupa komen. Like.